Apa pelajaran untuk kita, tuan-tuan? Sebenarnya apa-apa sahaja yang kita nak buat, yang kita harapkan, walaupun satu saat selepas ini, ialah kita kena sebut insya Allah. Insya Allah. Ya, kerana itu sunnah daripada Nabi Yusuf, nanti kita tengok daripada Nabi Musa, dan kita akan tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan insya Allah ini adalah satu perkataan dalam surah Al-Kahfi, nanti kita tengok bahawa itu tanda kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Malah kalau kita cakap dengan ahcong ataupun mutu sami, ya, bukan Islam, saya nak jumpa awak besok, ya, kita kena cakap insya Allah, ya. Dia faham tak faham tu lain cerita, ya. Tetapi kita punya komitmen kepada Allah menunjukkan apa? Kita tidak mahu ditinggalkan oleh Allah walaupun satu saat dalam menguruskan future, ya, dalam menguruskan masa hadapan. Jadi antara cabaran dalam hidup ini bila seseorang itu overconfident, ya, ataupun overexcited, dia akan nasid, dia akan lupa. Itu istilah dia dalam surah Al-Kahfi. Dia akan lupa pada Tuhan, lupa intervention daripada Tuhan itu perlu, dan kesannya apa? Dia akan jauh sedikit demi sedikit daripada Tuhan kerana salah satu tandanya perkataan insya Allah itu digunakan. Itu sebabnya dalam sebuah keluarga, kalau katakan ada isu takut perubahan besar dalam keluarga, ya,